Teruskan. Macam nampak zinc tu. Okey. Zinc tu kan, bila air turun kat sini, dia letak bawah ni supaya dia pergi jauh cepat-cepat. So sekarang ni, dia flat sangat tau. Bila flat, air hujan turun sini, dia tak sempat turun sana, dia akan patah balik. Okey, no issue sebenarnya. Tapi oleh kerana nampak tak crack tu. Di sini pun crack ni bawah ni. So dia mula cantum rapat betul dengan bodi asal. Kemudian dia ada crack turun sikit, dia turun macam ni. Gam ni mesti dia renggang. Air ni patah balik turun lah. Itu yang sebaris tu. Nampak tu, dia solution dia. Dia ada buat macam tu, nampak? Yang zinc panjang tu. Supaya air tak jatuh dekat, dia terus pergi jauh. No. Dia rumah sebelah tu. Nampak? Dia punya zinc tu, supaya air tu turun, dia pergi sini. Tengok tak apa, jalan je. Ojek punya dia turun kat sini betul. Laju kan. Macam kat tu laju kan. Pancur dia laju. Kemudian dia tak sempat nak pergi sebab dia flat, dia akan patah balik. Sebenarnya tak ada isu, tapi oleh kerana kita dah ada crack, so dia akan leaking lah. Dia patah balik, dia return balik. So macam ni, dia turun jauh. Dia tak sempat angin tak sempat tolak ke apa, dia dah pergi jauh. Sama-sama dia buat tu. Itu je isu dia. So sekarang kita akan cuba gam dia. Kita akan pakai yang kita beli tu. Kita akan gam dia macam ni dengan gam ke sini. Supaya air walaupun dia tolak, dia tak adalah sebab dia dah blocking dengan gam tu. Dengan tu. Itu saja. Kita akan angkat atap ni. Nampak macam susah tapi senang je. Datang besi tu kan. Bukan hujan ni. Nanti kita akan kulit sampai sini.